Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Pengerusi Majlis yang saya raikan, lagi saya hormati barisan ahli Lembaga Takbir Masjid Pro 2, para pegawai takbir Masjid Pro 2 dan ahli jawatan kuasa masjid, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah siapa yang masih lagi ingat ayat Quran yang dibaca oleh imam tadi, siapa yang ingat? Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Manalah ingat Ustaz, saya fokus. Ayat Quran yang dibacakan oleh imam pada rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Bagaimana dalam dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, tak kala berlaku satu goncangan yang sangat kuat ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Satu goncangan yang kata para ulama, goncangan gempa bumi itu akan berlaku daripada arah barat, akan berlaku daripada arah timur, sehingga kan tidak ada satu tempat untuk manusia berlindung, melainkan tempat itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita faham ayat Quran ini, maknanya satu bumi itu akan digoncangkan oleh Allah. Kalaulah kita tengok sejarah yang berlaku ke atas muka bumi pada hari ini, daripada tahun 1929 sampai tahun 2023, bumi yang kita huni pada hari ini telah pun menyaksikan pelbagai jenis goncangan ataupun gempa bumi. Hadirin hadirat subhanallah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cuba bayangkan gempa bumi yang berlaku di satu tempat yang disebut Indonesia pada tahun 2004. Gempa bumi itu berlaku tak lama, gempa bumi selama 10 minit sahaja. Hasil gempa bumi itu, seluruh dunia mendapati dan menyaksikan bagaimana satu tsunami yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Hasil gempa bumi selama 10 minit itu, berita mendapati pada hari pertama gempa bumi, mereka menjumpai seramai 230,000 jumlah mayat yang terkorban. Hari pertama 200,000 orang yang mati. Berapa kuat gempa bumi? 9.1 skala Richter. Kita pergi ke India. Di India pada tahun 2021, bagaimana bumi menyaksikan satu gempa bumi yang sekuat 7.6 skala Richter. Berapa lama gempa bumi di India? Tidak lebih daripada 20 minit. Tapi ketika itu bumi menyaksikan jumlah yang terkorban sebanyak 200,000. Sebanyak 400,000 rumah yang hancur binasa. Berapa lama? Tak sampai 20 minit.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Belum lagi kita bincang apa yang berlaku di Iran pada tahun 2023. Dalam keadaan orang sedang COVID, baru nak recovery daripada COVID, ekonomi baru saja nak meningkat, tiba-tiba Iran dilanda satu gempa bumi sekuat 6.5 skala Richter. Berapa ramai orang yang mati? 41,000. Daripada berita inilah bermain dalam fikiran saya bagaimana pada hari yang Allah tetapkan yaumul qiyamah, ketika mana iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan dengan satu goncangan yang sangat kuat. Pada saat itu di manakah kita? Pada saat itu di manakah ibu dan ayah kita? Pada saat itu di manakah adik-beradik kita? Dan pada saat itu di manakah anak-anak kita yang masih lagi kecil? Sehingga kan kata para ulama, ketika mana berlakunya satu gempa bumi, kiamat, isi bumi dikeluarkan oleh Allah. Bumi dipenuhi dengan lautan api, dipenuhi dengan lautan laut. Ketika itu manusia hanya mampu melihat ibunya dihanyutkan oleh air. Manusia mendapati anaknya dibakar dalam keadaan kepanasan. Dalam keadaan manusia tidak melakukan apa-apa perkara. Melainkan mereka memikirkan diri mereka. Kenapa mereka tidak risau akan ibunya, akan anaknya? Kerana kata para ulama, pada hari kiamat Allah menghilangkan rasa kasih dan sayang dalam diri kita. Sehingga kan kata punjangga kata, kalaulah ketika itu manusia diberikan satu tawaran, kalau aku selamatkan kamu maka anak kamu akan mati, ataupun kami selamatkan kamu maka kamu akan mati, yang mana kamu nak pilih? Maka kata para ulama, manusia akan mengatakan selamatkan kami, biarkan mereka mati. Subhanallah. Mana dalilnya? Mana buktinya? Bukti kita boleh tengok apa yang berlaku pada hari ini. Kalau berlaku kematian dalam keluarga kita, contoh misal, na'udzubillah. Kalau berlaku kematian dalam keluarga kita, tiba-tiba yang Allah takdirkan itu meninggal, tiba-tiba yang nak meninggal tu tanya kepada kita, nak tak kita switch? Kita tukar, kamu yang mati, aku yang hidup. Sudah tentu kita akan mengatakan, tak apalah, kamulah mati. Hilang kesedihan kita. Sebab semua orang takut akan kematian. Termasuklah diri saya. Subhanallah. Jadi itu mukadimah kita pada malam ni. Sebab saya teringat imam yang baca tadi. Alang-alang imam dah baca, saya tambahkan lagi, supaya ketika kita baca Quran, kita boleh hadam dan kita boleh faham apa sebenarnya intipati yang dah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kita dah pun mula berdoa kepada Allah, wahai Allah, berkati kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Tapi sebelum sampai bulan Ramadan, sudah tentu kita kena mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Sebab itulah kata para ulama, sebelum datangnya Ramadan, bersihkan hati kamu, sucikan hati kamu daripada segala kekotoran. Sebab itulah ulama ibaratkan hati ni diibaratkan seperti telefon. Kalaulah hati kita dipenuhi dengan kekotoran, dan seumpama kita beli satu telefon yang storage dah full, dijual kepada kita, storage dah full, memori dah penuh, nak ambil gambar pun tak boleh, nak ambil video pun tak boleh, nak WhatsApp pun tak boleh kerana stuck, jam. Kerana apa? Memori sudah pun penuh, terlalu berat. Bila terlalu berat, telefon itu haba'a mansura, sia-sia, tidak ada gunanya lagi. Seumpama hati kita disebabkan dipenuhi dengan kekotoran, kata para ulama, masuk saja Ramadan, sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati kita dahulu. Telefon yang berat kita akan campak, kita akan letak tepi, sebab tak ada gunanya.
Begitulah hati kita pada hari ini. Nak masuk, nak dekat dengan bulan Ramadan, hati kita berat sahaja nak bertemu dengan Ramadan. Makin dekat dengan Ramadan, makin tak suka hati kita. Makin dekat dengan Ramadan, makin kalau boleh jauhlah lagi, wahai Allah Ramadan. Tidak ada perasaan gembira, tidak ada perasaan excited, tidak ada perasaan yang gairah nak masuk bulan Ramadan. Malah kita kalau boleh janganlah, wahai Allah, lambat-lambatkan. Kenapa boleh ada perasaan demikian? Bermula daripada hati yang dipenuhi dengan kekotoran. Sebab itulah kata para ulama, ada 3 pesanan ulama sebelum masuk dalam bulan Ramadan. Ada 3 pesanan ulama sebelum masuk bulan Ramadan. Selagi mana 3 pesanan ini tidak dilaksanakan, jangan masuk bulan Ramadan. Jangan masuk bulan Ramadan. Laksanakan 3 ini. Dan ketika mana kita berjaya laksanakan 3 ini, insya-Allah kita akan mula masuk bulan Ramadan dengan hati yang sangat lapang. Apa yang pertama kata para ulama? Pastikan sebelum masuk bulan Ramadan, ada yang pertama yang disebut oleh ulama takhalli. Yang mana nak tulis, ejalah sampai bunyi tu jadi. Yang pertama kata para ulama takhalli. Yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Macam mana nak faham takhalli, tahalli dan tajalli? Kita diibaratkan, seumpama, maaf pihak penganjur bukan nak memperendahkan, bukan. Seumpama gelas ini. Tiba-tiba ada satu gelas yang berada di atas meja. Dan kita haus, kita nak minum. Apa kita buat? Kita akan ambil gelas dan kita bersihkan gelas daripada kekotoran. Kenapa kita tak minum? Sebab belum tentu gelas ini bersih. Belum tentu gelas ini suci. Barangkali ada debu, barangkali ada bekas-bekas orang minum yang tak gosok gigi dan wahakatha. Tambah-tambah orang itu ada ulcer, ada nanah dalam mulut dia, minum. Ulcer yang berpindah kepada kita, nanah yang berpindah kepada kita. So, sebelum kita minum air dalam gelas ni, kita bersihkan gelas ini. Bersihkan gelas itu dinamakan sebagai takhalli. Apa makna takhalli? Kosongkan hati kita daripada kekotoran. Sebab kalaulah hati kita dah penuh dengan kekotoran, bagaimana mungkin nak masuk nilai-nilai yang bersih, nilai-nilai murni dalam hati kita? Ingat, sayang dan benci tak boleh berada dalam satu sifat. Contoh, aku sayang kepada fulan dan aku benci kepada fulan, tak boleh. Sama juga, tadi aku bangun, dalam masa yang sama, dalam masa yang aku bangun, aku duduk. Tak boleh. Dia kena ada bangun, dia kena ada duduk. Samalah ketika mana hati kita dipenuhi dengan kekotoran. Kosongkan hati. Kosongkan hati itu dinamakan sebagai takhalli. Apa dia? Sebelum minum air ni, bersihkan gelas ini dahulu. Dan ini gelas ni memang dah bersih, saya yakin. Yang kedua, tahalli. Apa tahalli? Hias balik hati kita. Maknanya dia, bila kita dah takhalli, kita isi air dalam gelas. Bila dah bersih, dah suci, dah lap balik, bersihkan, masukkan air dalam gelas ini. Seumpama begini, contoh. Ini bukan saya nak minum, contoh. Kata ustaz ambil kesempatan kan. Masukkan air. Inilah dinamakan sebagai tahalli. Penuhkan gelas dengan sifat-sifat yang bersih. Nilai-nilai yang bersih. Kalau sebelum ni ada perasaan buruk kepada sesama tempat kerja, buangkan sifat itu. Kalaulah sebelum ni ada satu sifat malas nak beribadah, buanglah sifat itu. So kita penuhkan dengan nilai-nilai murni, barulah tajalli. Apa tajalli? Baru kita minum. Bismillah. Air yang sedap. Contoh. Air yang sedap. Maknanya apabila gelas itu dah bersih, air gelas yang bersih, bila mana dimasukkan air dan air itu air yang bersih, lalu bila kita minum akan menghilangkan dahaga. Begitulah tajalli.
Begitulah tajalli. Samalah seumpama kita pada hari ini. Tiba-tiba kawan mengajak kita untuk mengajak, tiba-tiba samalah kita pada hari ini. Tiba-tiba ada seorang kawan kita mengatakan di hujung kampung itu ada satu tanah yang sangat lapang. Tuan tanah itu memang tak kisah kita nak buat apa. So, kawan kita ajak kita, jom kita cucuk tanam. Kita tanam segala sayur-sayuran. Kita tanam segala pokok-pokok. Kalau boleh durian kita tanam. Sebab tuan dia memang tak nak tanah tu. So, bila kita sampai ke tanah yang lapang itu, ya, tanah itu sangat lapang. Sangat lapang. Kalau tanam durian ni, sekali tumbuh jutawan kita. Sebab tanah yang sangat lapang. So kita tanam, tunggu hasil, tak ada hasil. Tanam lagi, tunggu hasil, tak ada hasil. Tanam lagi, tak ada hasil. Kenapa boleh jadi tak ada hasil? Dan ketika itu kita investigate, kita cari kenapa tidak ada hasil. Rupanya bagaimana mungkin nak ada hasil? Rupanya tanah itu tanah yang sangatlah rosak. Tanah yang kering kontang. Tanah yang tidak sesuai untuk bercucuk tanam. Subhanallah, itulah perumpamaannya. Kita nak masuk bulan Ramadan, tapi dalam hati kita ada pelbagai perasaan. Apa dia? Malas nak berpuasa, malas nak tahan nafsu, malas nak bertarawih, malas nak baca Quran dan wahakadha. Ada sifat malas, so tak layak kita masuk dalam bulan Ramadan. Sedangkan kata ulama, Ramadan ni, specialnya Ramadan, Allah khususkan Ramadan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak bagi Ramadan kepada umat Nabi yang terdahulu. Bagaimana dalam satu kisah Musa alaihi salam, ada satu permintaan supaya dimasukkan Musa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana umat Nabi diberikan banyak kelebihan demi kelebihan. Malah Nabi Musa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi menyaksikan bagaimana Nabi Musa mengalirkan air mata. Nabi tanya kepada Musa, "Wahai Musa, kenapa kamu menangis?" Lalu jawab Nabi Musa, "Ya Muhammad, aku mendapati sangat ramai dalam kalangan umat kamu masuk dalam syurga berbanding umat aku." Spesialnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat Nabi, kita semua dengan umat Nabi yang terdahulu, ada satu gap yang sangat jauh. Ada satu perbezaan yang sangat jauh. Apa perbezaan itu? Perbezaan yang paling ketara adalah perbezaan dari segi umur kita. Sebab itulah dalam satu sirah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan kerisauan para sahabat. Nabi menghilangkan kekhawatiran para sahabat. Ketika Nabi memberitahu kepada para sahabat, suatu ketika dahulu ada seorang dalam kalangan Bani Israel yang mana berniat untuk berjihad di jalan Allah, dan dia berjaya berjihad selama 1000 tahun. 1000 tahun berjihad. Antara pahala yang paling besar adalah jihad. Sahabat risau, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami ya Rasulullah, umur kami 60 ke 70 tahun. Bagaimana mungkin kami boleh kejar ibadah umat yang terdahulu?" Allah jawab segala kekhawatiran sahabat-sahabat Nabi. Ya, walaupun umur kita ni pendek, walaupun usia kita ni pendek, tapi Allah datangkan satu fadilat demi satu fadilat. Bayangkan salah satu fadilatnya adalah Ramadan. Memang umat Nabi Musa, mereka disyariatkan untuk berpuasa. Umat Nabi Ibrahim disyariatkan untuk berpuasa. Malah dalam kitab sirah mengatakan umat Nabi Ibrahim berpuasa lebih kurang sebulan lebih. Begitulah umat-umat Nabi yang terdahulu. Tetapi mereka tidak diberikan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah.
Ini perkara yang kita cuba terlepas pandang. Specialnya bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Specialnya Lailatul Qadar ni, satu malam kita sujud kepada Allah, satu malam kita baca istighfar kepada Allah, satu malam kita bermunajat kepada Allah, satu malam kita minta satu permintaan kepada Allah seumpama 1000 bulan. Tak cukup dengan tu, jom saya buka kalkulator sekejap. Kalau diizinkan. Maksud dia, memang saya tengah buat kajian depan kalian semua. Apa disebut oleh Nabi? Satu malam seumpama 1000 bulan. Berapa hari 1000 bulan tu? Siapa boleh jawab? Kalau tak boleh jawab, kita tanya ChatGPT. Satu malam bersamaan dengan 1000 bulan. Berapa hari? Kita tengok. ChatGPT saya ni berbayar, so makna dia laju sikit lah. Okey. Kata ChatGPT, boleh ke macam tu Ustaz? Qala ChatGPT, macam pelik pula bunyinya. Menurut, okey, cantik sikitlah bunyi. Menurut ChatGPT, satu malam yang seumpama 1000 bulan itu, sekali kita sujud kepada Allah, seumpama 83 tahun 4 bulan. Tak cukup dengan tu. Bayangkan satu malam kita sujud kepada Allah, satu malam kita istighfar kepada Allah, satu malam kita minta satu permintaan kepada Allah. Bayangkan seperti kita minta kepada Allah 30,000 tahun. Ma'alish, 30,000 hari. Satu permintaan yang sama, tapi seumpama 30,000 hari kita minta kepada Allah. Seumpama 83 tahun 4 bulan kita minta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab itulah hari ini kita tengok betapa ruginya umat Nabi SAW. Hari ini kita dah pun masuk bulan Ramadan, dan saya yakin dalam kalangan kita ni dah rasa bulan Ramadan lebih daripada 20 tahun. Kalaulah usia kita pada malam ni dah capai 40 tahun, tolak tambah 35 tahun, kita dah masuk bulan Ramadan. Dan adakah yakin selama 35 tahun itu kita pernah capai Lailatul Qadar? Kalaulah kita tak yakin pernah jumpa Lailatul Qadar, untuk apa kita hidup sebenarnya? Untuk apa kita hidup sebenarnya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi banyak peluang kepada kita. Untuk apa peluang yang Allah bagi kepada kita? Padahal kalaulah kita tengok, boleh sahaja Allah bagi peluang seumpama umat Nabi yang terdahulu. Solat sekali pahala. Solat 2 kali pahala. Boleh saja Allah buat demikian. Tapi kenapa Allah datangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan? Kerana Allah nak kita masuk dalam syurga. Alhasil, kita cuba menafikan dan kita cuba menolak tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedangkan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sedangkan dalam bulan Ramadan inilah bulan yang paling bagus untuk kita mengumpulkan segala pahala-pahala kita. Kalaulah sebelum ni kita hanya solat fardu, solat sunat jarang-jarang, zikir pun jarang-jarang, selawat pun jarang-jarang, bulan Ramadan satu bulan yang paling tepat untuk kita beribadah kepada Allah. Dulu masa saya belajar di Mesir, kawan kepada kawan saya, bukan kawan saya lah, kawan kepada kawan saya, tapi saya kenal dia, tapi dia tak kenal saya. Dan sampai hari ini tak kenal lah kot, sebab dia orang Arab. Kawan kepada kawan saya. So dia ceritakan kepada saya, dia ada seorang kawan, dan kawan ini berusia,
Dan kawan saya ni, walaupun dia belajar dekat Mesir, tapi dia ada satu insentif untuk mencari pendapatan yang lebih. Berniaga lah. So dia berurusan, bermuamalah dengan Arab dan seumpamanya. Ada seorang Arab yang dia jumpa, dia bagi tahu kepada saya. Ada seorang Arab yang dia jumpa. Arab tu sangat bagus. Tapi Arab macam manalah, begitulah perangai dia, kita tak boleh nafikan. Sebab itu adat dia, kasar, tolak kepala, itu adat dia. Tapi bagusnya Arab yang kawan saya cerita ni, bagusnya fulan ini, ketika masuk bulan Ramadan, dia akan ambil cuti selama sebulan. AL dia berapa banyak? Saya tanya dia. AL, yelah, saya kata AL dia mungkin 60 hari. Tidak. AL dia macam kita. 20 ke 25 hari. Ramadan 30 hari. Selebihnya dia kata dia tolak gaji. Subhanallah. Habis tu kalau bulan lain dia nak cuti bagaimana? Bulan lain kalau dia nak cuti, dia cuti. Dia tolak gaji. Ada ke staf Prodoa buat macam tu? Kita tak perlu buat demikian. Tak perlu pun jadi sedemikian rupa. Sebab kita tak mampu. Kita tak mampu nak menjadi seorang yang demikian. Sampaikan tolak gaji dan seumpamanya. Sebab setiap daripada kita ni ada komitmen masing-masing. Ada perkara-perkara yang perlu kita bayar. Disebabkan itulah, tak perlu pun kita jadi sampaikan kita minta cuti dengan bos. Bayangkan satu staf Pro2 tiba-tiba minta cuti. Tak pasal-pasal Datuk datang jumpa saya. Tak perlu jadi demikian. Tapi kita buat semampu kita. Kita buat semampu kita apa yang kita mampu. Dan di antara bulan Ramadan ni, satu bulan yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Satu bulan yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Hari ini ramai orang tanya kepada saya, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Banyak doa yang saya minta kepada Allah, kenapa Allah tak kabulkan doa kita? Ada seorang ulama, ada seorang alim yang bernama Abu Darda. Abu Darda bila mana ditanyakan oleh anak muridnya, wahai Syekh, ada satu doa yang aku minta kepada Allah, siang dan malam aku minta kepada Allah doa yang sama. Bertahun-tahun aku minta kepada Allah doa yang sama. Tetapi kenapa Allah tak kabulkan doaku, wahai Syekh? Abu Darda kenal anak muridnya. Apa kata Abu Darda? Di antara satu golongan manusia yang tidak akan dikabulkan doa oleh Allah adalah sekumpulan manusia bila mana dia bangkit pada waktu pagi, menyibukkan urusan dengan urusan orang lain. Bangun waktu pagi, sibuk gosip orang lain. Bangun waktu pagi, buka telefon, tengok orang tu dah bercerai ke belum? Belum lagi. Bangun pada waktu pagi, nak spill tea. Siapa nak spill tea? Jom masuk. Subhanallah. Selagi mana kita bangkit pada waktu pagi, menyibukkan dengan urusan-urusan lain, selagi itulah doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama. Kita nakkan sesuatu kebaikan oleh Allah, kita tunjukkan kebaikan dulu. Dalam keadaan kita tak tunjukkan kebaikan kita, tak tunjukkan yang kita ni seorang hamba yang taat kepada Allah, tapi kita nak permintaan Allah kabulkan. Memang Allah ni, sifat Allah ni, dia akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ketika mana hamba-Ku berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, betul. Seteruk mana manusia itu, Allah akan kabulkan doa kita. Sebanyak mana dosa kita lakukan, Allah akan kabulkan. Sedahsyat mana pun dosa yang kita buat, Allah akan kabulkan. Sebab Allah pasti akan kabulkan setiap permintaan hamba-Nya. Bayangkan,
permintaan daripada seorang yang secara terang-terangan menolak satu arahan daripada Allah. Bila mana orang ini yang menolak satu arahan daripada Allah, secara terang-terangan dia menolak arahan daripada Allah, sampaikan Allah nak masukkan dia ke dalam neraka Jahannam terus. Tapi hamba ni, dia terus minta kepada Allah. Bila dia tahu Allah nak humban dia dalam neraka Jahannam, dia terus minta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Allah, seandainya kamu nak masukkan aku dalam neraka Jahannam, boleh tak bagi aku satu tempoh? Kalaulah kamu nak azab aku dalam neraka Jahannam, wahai Allah, boleh tak bagi aku satu tempoh? Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kiamat, wahai Allah. Dan makhluk ini adalah iblis. Bayangkan, seteruk-teruk iblis, Allah kabulkan doa iblis. Kita taklah teruk seumpama iblis. InsyaAllah berdoa kepada Allah. Dalam bulan Ramadan jangan kita pernah skip. Kalau boleh setiap hari itu berdoalah kepada Allah. Setiap hari itu mintalah kepada Allah. Setiap hari itu rintihlah kepada Allah. Sebab kita tak tahu waktu bila yang Allah nak kabulkan doa kita. Kita tak tahu bagaimana Allah nak kabulkan doa kita. Ada 4 waktu doa kita akan dimustajabkan dalam bulan Ramadan. Ada 4 waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah dalam bulan Ramadan. 4 waktu ni simpan. Balik bagi tahu kepada anak-anak, bagi tahu kepada cucu, bagi tahu kepada menantu, bagi tahu kepada adik-beradik, bagi tahu kepada kawan-kawan. Waktu yang pertama yang mustajab berdoa dalam bulan Ramadan adalah ketika mana masuk waktu sahur. Kenapa mustajab waktu sahur? Kerana ketika itu manusia sedang tidur, manusia sedang mamai, manusia sedang tidak ingin beribadah. Hanya sedikit saja yang beribadah. Waktu itulah paling mustajab berdoa kepada Allah. Waktu yang kedua yang mustajab berdoa kepada Allah adalah ketika mana dekat dengan waktu berbuka. Kalaulah waktu berbuka 7.30, 7:29 lagi berkat, lagi mustajab. Kenapa waktu tu mustajab berdoa kepada Allah? Kerana waktu tu ghalibnya, kebiasaannya manusia sedang buat apa? Kalau berbuka di kedai makan, sibuk nak pilih menu makanan, sibuk nak pilih meja. Kalau berbuka di rumah, sibuk nak hidang makanan. Itu belum cerita lagi ibu yang sedang memasak. So macam mana nak berdoa, Ustaz? Tidak perlu angkat tangan. Melalui hati, mintalah apa yang kita nak minta kepada Allah. Kerana saya tahu dalam kalangan kita ada ibu yang sedang duduk di rumah, yang sedang memasak kepada anak-anaknya, kepada suaminya untuk berbuka. Waktu yang ketiga yang mustajab berdoa kepada Allah adalah sepanjang bulan Ramadan. Bayangkan, dalam 365 hari, ada satu momen, ada satu hari yang sangat mustajab berdoa kepada Allah, ketika mana waktu asar pada hari Jumaat. Sangat mustajab. Tapi dalam bulan Ramadan, tak perlu masuk hari Jumaat selepas asar nak berdoa kepada Allah. Kerana satu bulan Ramadan itu sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Waktu yang keempat, sudah tentu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sangatlah susah untuk kita cari. Tapi kalaulah kita ada satu azam, ada satu niat, wahai Allah, izinkan kami pada tahun ini bertemu dengan Lailatul Qadar. Ada satu azam yang tinggi, ada satu mujahadah yang tinggi, ada satu perasaan yang tinggi nak masuk dalam Lailatul Qadar, Allah akan ilhamkan, Allah akan jentik hati kita.
Barangkali pada malam tu Lailatul Qadar, tiba-tiba Allah memberikan perasaan semangat berbuat-buat nak beribadah. Tiba-tiba pada malam tu iman kita jadi meningkat, lebih tinggi daripada imam yang menjadikan iman. Tinggi sangat iman kita pada malam tu, tiba-tiba jangan lepaskan. Kalau tiba-tiba ada rasa nak beribadah pada malam tu, jangan kita lepaskan peluang. Barangkali malam itulah malam Lailatul Qadar, dan dengan cara itulah Allah jentik hati kita. 4 waktu yang mustajab. Dan ada satu lagi tambahan, bonus. Yang kelima yang mustajab, yang berdoa kepada Allah adalah setiap waktu asar sampai ke waktu maghrib. Sangat mustajab. Every single day sangat mustajab. Kenapa waktu itu mustajab? Orang dekat mana pada waktu itu? Bazar Ramadan. Orang dekat mana pada waktu itu? Atas katil tidur kerana penat bekerja. Orang di mana pada waktu itu sedang menyiapkan tugasan-tugasan kerja. Waktu itulah mustajab berdoa kepada Allah. Tapi jangan tinggal solat asar. Berdoa, asal lupa Ustaz. Tak boleh macam tu. Tapi kata para ulama, seringkali kita minta kepada Allah, acap kali kita minta kepada Allah, Allah ni maha berkuasa dan maha mendengar. Bukan semua permintaan Allah akan bagi direct kepada kita. Bukan semua permintaan apabila kita minta hari ini, esok Allah akan kabulkan. Ada cara, kata para ulama, ada cara Allah kabulkan permintaan setiap daripada kita. Dan cara tu tak sama setiap daripada kita. Seumpama kita minta kepada Allah supaya diberikan kekayaan, jiran sebelah kita, kawan sebelah kita minta supaya diberikan kekayaan. Dua-dua Allah kabulkan, tapi dua-dua tu dengan cara yang berlainan. Ada orang sebelah kita, kawan kita, diberikan kekayaan di usia 20 tahun. Tapi kita Allah tangguh ketika mana capai 40 tahun, baru aku datangkan kekayaan kepada kamu. Sebab itulah kata ulama, ada 4 cara Allah kabulkan doa kita. Dan apakah cara tu? Kita sambung selepas azan. Boleh insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. Afiq, ai. Ai. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ta'ati tamah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah syaraf ad-darajal 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita sambung sikit lagi boleh? Boleh? So apabila masuk dalam bulan Ramadan, di antara amalan yang sangat digalakkan oleh para ulama adalah berdoa kepada Allah. Kerana sepanjang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, jangan pernah kita menyangka yang Allah tidak mendengar doa kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan pernah kita menyangka yang Allah tidak terima doa kita, kerana Allah mengikut sangkaan kita. Kalaulah hamba itu menyangka yang Allah menolak doanya, maka ditolaklah doanya. Kalaulah hamba itu menyangka yang doanya tidak diterima oleh Allah, maka begitulah yang Allah akan bagi kepada hamba-Ku, kerana kamu bersangka buruk kepadaku. Disebabkan itulah setiap daripada kita, Allah kabulkan doa tapi dengan cara yang berlainan. Seumpama tadi saya bagi tahu, ada dua orang sahabat yang berdoa kepada Allah supaya diberikan kekayaan. Sahabat yang pertama doa yang demikian, sahabat yang kedua berdoa yang demikian. Tetapi adakah sama Allah kabulkan? Tidak. Sahabat pertama Allah kabulkan doanya di usia 20 tahun. Sahabat yang kedua Allah tunggu. Pada usia 40 tahun baru Allah kabulkan, baru kamu jadi kaya. Kenapa Allah tak kabulkan secara serentak? Kerana Allah tahu kita ini manusia yang bagaimana. Barangkali kita tidak bersiap dengan kekayaan di usia 20 tahun. Barangkali ketika Allah memberikan kekayaan pada usia 20 tahun, kamu akan lupa diri. Begitulah kita pada hari ini, kita minta kepada Allah supaya dijauhkan penyakit. Kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Sahabat kita minta doa yang sama supaya dijauhkan penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol, heart attack dan seumpamanya. Tapi Allah kabulkan satu saja doa, iaitu kawan kita. Tapi Allah bagi penyakit kepada kita. Kenapa? Ada sebabnya. Kerana kalau Allah tak datangkan penyakit itu kepada kita, kamu akan lupa akan kematian. Kamu akan lupa untuk rintih kepadaku. Kamu akan lupa untuk mengeluh kepadaku. Kamu akan lupa untuk minta kepadaku. Kamu akan lupa untuk sujud kepadaku. Disebabkan itulah aku tak nak kamu lupa kepadaku. Aku datangkan kepada kamu penyakit. Aku datangkan kepada kamu kesakitan. Aku datangkan kepada kamu ujian demi ujian. Untuk apa? Untuk aku nak lihat dan aku nak dengar setiap doa daripada kamu. Kerana kalau aku tak bagi kalau aku tidak bagi penyakit ini kepada kamu, barangkali kamu akan lupa akan kematian. Ada sebab dia. Dan sebab itulah kita kena tengok dan kita kena kaji. Allah tak akan datangkan sesuatu musibah dan ujian, melainkan Allah nak lihat bagaimana kita berdepan dengan ujian tersebut. Bagaimana kita atasi ujian tersebut.
Sebab itulah satu hari ketika mana Sayyidina Anas ibn Malik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas mendengar satu hadis daripada Nabi. Kata Nabi, inna izaman jaza. Nak melihat pahala itu besar dan nak melihat pahala itu kecil, lihatlah besar ataupun tidak ujian yang Allah bagi kepada kita. Kalaulah ujian itu ujian yang besar, maka besarlah pahala yang bakal kita terima. Kalau ujian itu hanya kecil saja, maka kecillah pahala yang kita akan terima. Apa itu ujian? Kata Nabi, ujian ni seumpama kamu keluar daripada rumah, terkena satu duri dan kamu sakit, duri yang kecil, dan kamu sakit, maka itulah ujian. Sebab itulah yang membezakan kita ni adalah, adakah Allah memberi ujian kepada kita dalam bentuk nikmat ataupun musibah. Sebab itulah kadang-kadang Allah uji kita dengan Allah bagi pekerjaan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan Allah bagi anak. Kadang-kadang Allah uji kita dengan ketenangan. Sebab Allah nak tengok, aku bagi ketenangan kepada kamu, adakah kamu sujud kepadaku? Aku bagi kekayaan kepada kamu, adakah kamu sujud kepadaku? Kerana orang yang diuji oleh Allah dengan musibah, sudah tentu mereka akan sujud kepada Allah. Tiba-tiba dapat satu surat kenaikan gaji. Kita fikir, adakah ini satu ujian daripada Allah? Allah nak tengok kenaikan gaji ni tinggi 500. Adakah Allah nak tengok ke mana aku salurkan duit yang aku bakal dapat? Sedekah dan seumpamanya. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ni sampai pukul berapa ni? Sampai pukul berapa? Dah boleh berhenti? Sikit lagi boleh? Sikit lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 cara Allah jawab doa kita. Hari ini kita minta kepada Allah dengan pelbagai jenis permintaan. Tapi ketahuilah, ada 4 cara Allah akan jawab doa daripada kita, dan pasti Allah akan jawab. Kita kena yakin. Cara pertama Allah akan jawab doa kita adalah ketika mana hamba-Ku itu minta kepadaku pada waktu itu, pada saat itu, maka pada saat itu jugalah Allah kabulkan doa kita. Seumpama kita ada satu perjalanan yang sangat jauh, travel. Kita minta kepada Allah permudahkan perjalanan ini. Bila mana sampai ke destinasi dengan smooth, dengan sangat lancar, Allah kabulkan doa kamu dengan segera. Tapi kita lupa. Padahal Allah sedang kabulkan doa kita. Cara yang kedua Allah kabulkan doa kita adalah Allah akan kabulkan, tapi Allah akan tangguh untuk beberapa ketika. Seumpama cerita tadilah, ada 2 orang sahabat berdoa kepada Allah untuk jadi kaya. Sahabat pertama usia 20 tahun, tapi sahabat yang nombor 2 40 tahun. Kenapa Allah tangguh 40 tahun baru bagi kaya? Kerana Allah tahu ketika mana usia 20 tahun kamu tak mampu menerima kekayaan itu. Kamu tak mampu nak bergelar jutawan, bilioner di usia 20 tahun kerana kamu belum lagi matang dan kamu belum lagi bersedia. Adakah Allah kabulkan? Naam, Allah kabulkan, tapi sabar. Sabar. Walaupun daripada tahun ke tahun kita minta kepada Allah. Seumpama kita minta kepada Allah supaya dimasukkan list nama untuk pergi ibadah haji. Kita minta daripada tahun ke tahun supaya diberikan masuk ibadah haji. Dibukakan hati orang yang menguruskan ibadah haji supaya dimasukkan nama kita. Bertahun-tahun kita minta. Tapi kenapa di usia 65 tahun, sangat tua, baru Allah izinkan kita untuk melakukan ibadah haji? Ada sebab dia. Barangkali di usia muda kamu ni kena uruskan anak-anak, uruskan keluarga dan seumpamanya. Dan cara yang ketiga Allah akan kabulkan doa kita. Apa yang kita minta, kadang-kadang Allah akan bagi lebih daripada apa yang kita minta.
Seumpama kita mohon kepada Allah dengan satu kekayaan untuk bantu orang lain. Wahai Allah, bagilah aku kekayaan, kerana dengan kekayaan aku nak bantu orang lain. Allah akan kabulkan, tapi Allah akan kabulkan dengan satu perkara yang lagi bagus. Allah bagi doa kamu, Allah kabulkan doa kamu. Tapi Allah tak bagi kekayaan, melainkan Allah bagi kaya sihat tubuh badan. Kerana apa? Kalaulah kamu kaya pun, tapi Allah datangkan penyakit, takkan dengan duit tadi kita habiskan dengan penyakit kita. Berapa ramai orang hari ini yang jutawan tetapi memiliki penyakit yang sangat banyak, sampaikan duit yang banyak tu dihabiskan untuk buat rawatan demi rawatan. Bayangkan dialisis 1 minggu 3 kali, berapa banyak jumlah duit yang terpaksa dikorbankan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau orang yang sedang diuji dengan dialisis, bersabarlah. Bersabar. Pasti ada sebab kenapa Allah bagi kita ujian demi ujian. Dan yang keempat, Allah akan kabulkan doa kita, pasti. Tapi dengan cara Allah mengelakkan kita daripada musibah. Contoh yang paling mudah yang kita boleh tengok, bagaimana MH370. Ada sekumpulan manusia yang sepatutnya naik kapal terbang yang sama, flight yang sama, waktu yang sama, dan mereka tak pernah terlepas flight before this. Tapi pada waktu tu tiba-tiba dia terlepas flight. Alhasil, apa jadi kepada flight itu? Subhanallah. Barangkali ada satu doa daripada doanya sebelum ni Allah kabulkan, dan pada waktu tu Allah kabulkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bincang berkaitan dengan persiapan kita nak bertemu dengan Ramadan. Seumpama gelas tadi, seumpama permintaan kita tadi, seumpama ujian kita tadi, bersiaplah kita sebelum masuk Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Sebab ada orang yang selalu minta kepada Allah supaya bertemu dengan Ramadan, tapi 1 hari sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya. Bila tentu lagi Allah ketemukan kita bulan Ramadan tahun ni, bila tentu lagi kita jumpa Ramadan pada tahun depan. Tapi Allah bagi peluang kepada kita untuk duduk dalam bulan Ramadan, kita kena jawab. Kenapa Allah bagi peluang duduk dalam bulan Ramadan? Kenapa Allah bagi kerja yang tetap, tak perlu fikir panjang? Kenapa Allah bagi keluarga yang sihat? Kenapa Allah bagi keluarga yang tenang? Yang aku hanya perlu fokus kepada Ramadan. Pasti ada sebab. Ada orang diuji dengan masalah keluarga, diuji dengan keuangan, sampaikan tak boleh nak fikir nak ibadah ke nak cari kerja. Tapi Allah bagi kerja yang tenang kepada kita, gaji yang sedap kepada kita, environment yang positif, suasana yang positif, ahli keluarga yang baik. Ada sebabnya. Sebab apa? Tengok. Kan ujian tadi ada 2 jenis. Ujian berbentuk nikmat dan ujian berbentuk musibah. Hati-hati. Takut Allah sedang nak melihat, aku bagi umur yang panjang, aku bagi rezeki yang panjang, bagaimana kamu gunakan perkara-perkara yang aku bagi dalam bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan buat muka nak dengar lagi lah, dah habis. Ala kulli hal, kesimpulan yang kita boleh bawa pada hari ini, yang kita boleh bincang pada hari ini, bersiaplah dengan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita pada tahun ni seumpama Ramadan kita pada tahun lepas. Belajar daripada kesilapan. Kalau rajin, listkan apa kesilapan-kesilapan yang kita buat pada tahun lepas. Cuba tackle dan selesaikan pada tahun ini. Moga-moga Allah ketemukan kita dengan bulan Ramadan. Moga-moga Allah memberikan kesihatan kepada kita. Moga-moga Allah berikan ketenangan kepada kita. Moga-moga Allah datangkan satu keluarga yang baik kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami tuntut pada malam ini satu ilmu yang manfaat, wahai Allah.
Jadikan ilmu yang kami belajar pada malam ni satu ilmu yang boleh menemani kami dalam kubur kami, wahai Allah. Satu ilmu yang boleh menemani kami di pada mahsyar-Mu, wahai Allah. Yang boleh menjadi saksi untuk kami masuk syurga-Mu, wahai Allah. Wa amalan mutaqabbala, wahai Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, wahai Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, seandainya Engkau takdirkan kami mati, wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan Engkau tidak redha kepada kami, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tidak mempersiapkan amal ibadah secukupnya kepadamu, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami, wahai Allah, melainkan kami sempat meninggalkan satu zuriat yang boleh bantu kami di saat kami berada di dalam kuburmu, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, ahli keluarga kami, muslimin muslimat, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.